Okey, hadis kapal Quran kapal. Jawapan dia ada di dalam diri. Ambil cari jawapan dia. Di sini. Faham? Bawah ni dengan sakunya juga tak faham. Sakunya juga tak faham. Ni. Perbezaan hadis ada dua jenis bang. Hadis ada dua jenis. Hadis kapal kita baca. Hadis. Baca tu hadis. Periksa lagi hadis. Nabawi. Okey, apa beza hadis kursi dengan hadis Nabawi? Ada jawapannya, ada diperegang. Okey. Ustazah bagi masa 2 minit cari jawapan tulis sini. Besar. 2 minit dari sekarang. Okey, stop. Boleh? Betul. Mana? Tadi lo. Salah. Okey, Al-Quran. Jawablah. Ni jawablah. Jawablah tu bukan jawab pe. Potong jawablah tu. Tulis membaca Al-Quran diberi pahala bagi setiap huruf. Betul. Potong jawablah. Syafiq. Bagus. Al-Quran kalau kita baca sehuruf sepahala. Faham? Hadis? Okey, bagus, duduk. Ada jawapan orang lain gitu. Quran mendapat pahala setiap huruf yang dibaca. Kalau hadis dapat pahala kerana belajar dan beramal. Perbezaan kedua. Quran perlu ada wudu. Kalau hadis tak perlu ada wudu. Perbezaan ketiga. Quran sahih tanpa keraguan. Kalau hadis ada sahih, ada dhaif, ada hasan, ada maudhu'. Alah habis kan. Okey, kita nak tengok hadis ada berapa jenis? Hadis Dua. Hadis apa bawah tu? Hadis Qudsi dengan hadis Nabawi. Hadis kursi ialah makna daripada Allah, lafaz daripada Rasul. Kalau hadis Nabawi, makna dan lafaz dua-dua daripada Rasul. Biar faham gitu. Faham kena faham. Okey, sedia 1 2 mula. Kalau ada bertanya apa beza Al-Quran dan hadis, jawablah baca Al-Quran diberi pahala bagi setiap huruf yang dibaca. Bagi hadis terdapat pahala, namun kerana belajar dan beramal dengannya, perbezaannya adalah kerana Al-Quran dan hanya perlu bagi hadis. Al-Quran semua sahih tanpa keraguan. Al-Hadis ada sahih, hasan, dhaif dan maudhu'. Hadis ada dua jenis, hadis Qudsi dan hadis Nabawi. Apa bezanya?